Perang antara Amerika Syarikat dan Iran telah jauh melangkaui Selat Hormuz. Kumpulan Houthi Yaman telah menyerang 2 kapal tangki minyak Arab Saudi di Laut Merah dan harga minyak serta-merta melonjak ke paras $100 setong. Donald Trump sebagai tindak balas mengancam Iran, saya petik, dengan hukuman tentera yang dahsyat dan menyatakan bahawa mulai sekarang beliau akan menganggap Tehran bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh Houthi. Katanya, tiada gunanya menyerang Yaman setiap kali Houthi melakukan serangan. Untuk itu, Amerika Syarikat akan menyerang Iran kerana Houthi adalah pasukan proksi mereka. Pada malam yang sama, Tentera Udara Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran untuk malam ke-12, malah sudah malam ke-13 berturut-turut, Pulau Qasem di Selat Hormuz menjadi sasaran serangan. Pada masa yang sama, Donald Trump menyatakan bahawa beliau sedang mempertimbangkan serangan besar-besaran ke atas Iran dan hampir membuat keputusan tersebut. Sementara itu, Washington telah menandatangani perjanjian dengan Arab Saudi mengenai tenaga nuklear. Perjanjian yang sama, menurut media Amerika, membuka jalan kepada Riyadh untuk mengayakan uranium, tetapi selepas beberapa ketika. Dan pada masa yang sama, syarat telah ditetapkan bahawa perjanjian itu hanya akan diluluskan sepenuhnya jika Arab Saudi mengiktiraf Israel dalam rangka perjanjian Abraham. Mari kita bincangkan semuanya satu persatu bersama-sama. Kerana harga minyak dalam kisah ini secara langsung, contohnya, menentukan berapa banyak wang yang akan diterima Rusia untuk perang menentang Ukraine. Secara ringkasnya, seperti yang dikatakan, peristiwa di Timur Tengah juga berkaitan dengan kita semua. Nama saya Alexei Pecci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Sekarang, mari kita susun satu persatu segala yang berlaku di Timur Tengah. Tetapi sebelum kita mula, saya ingin meminta anda untuk melanggan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju ke angka 300,000 pelanggan. Oleh itu, saya sangat berterima kasih. Terima kasih atas langganan anda sendiri. Ia hanya mengambil masa 1 saat. Saya amat menghargainya. Jadi, mari kita bincangkan semuanya satu persatu. Saya akan mulakan dengan apa yang mencetuskan gelombang baru perang di Timur Tengah. Pada 20 Julai, Wakil Tentera Pergerakan Houthi Ansar al-Allah, Yahya Sari'a, telah mengumumkan pelaksanaan sekatan laut terhadap Arab Saudi di Laut Merah. Sebabnya dinyatakan begini. Sekatan bertahun-tahun ke atas Yaman oleh pihak Saudi, sekatan terhadap operasi pelabuhan dan lapangan terbang. Walaupun begitu, kita sebenarnya tahu sebab sebenar. Ia adalah arahan dari Tehran. Pada masa itu, Houthi juga menyatakan bahawa mereka berhak untuk melakukan, petikannya, peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan berjanji akan memberikan tindak balas yang tegas terhadap sebarang provokasi dari pihak Arab Saudi. Hanya 3 hari kemudian, Houthi mula bertindak dan bukan sekadar berkata-kata. Pada pagi 23 Julai, Houthi mengumumkan bahawa mereka telah menyerang 2 kapal tangki minyak Arab Saudi di Laut Merah semasa operasi ketenteraan. Kerajaan Arab Saudi mengesahkan serangan ke atas kapal tangki minyak Ancelia, tetapi tidak mendedahkan siapa yang melakukan serangan itu. Maksudnya, mereka hanya mengesahkan bahawa memang ada serangan, tetapi setakat itu sahaja. Kebakaran berlaku di kapal, namun tiada anggota kru yang cedera. Walau bagaimanapun, ini sudah menjadi satu presiden yang tidak boleh dibiarkan tanpa sebarang tindakan balas. Akhirnya, di Riyadh, mereka mengakui bahawa tindakan Husit meletakkan penghantaran harian 2,5 juta tong minyak mentah Saudi dalam bahaya dan pasaran antarabangsa bertindak balas dengan serta-merta. Harga minyak serta-merta melonjak kepada $100 setong dan seketika melepasi paras itu. Untuk memahami apa maksudnya, baiklah begini. Supaya lebih dekat dengan kita, semakin mahal harga minyak, semakin banyak wang yang akan diterima Rusia untuk setiap tong minyak Rusia yang dijual, termasuk yang dijual melalui skim gelap. Maksudnya, perang di Timur Tengah secara langsung menyumbang kepada bajet, dari mana kemudian peluru berpandu dilancarkan ke Ukraine. Ini adalah jawapan kepada semua yang menulis dalam komen. Kononnya Pecci, lebih baik kau cerita tentang Ukraine. Kenapa nak cerita tentang Iran? Yang ini lebih dekat dengan kita. Sebenarnya tidak. Semua ini sangat berkait rapat antara satu sama lain. Geopolitik secara keseluruhan adalah satu proses yang sangat saling berkaitan. Semuanya saling berkait. Reaksi Donald Trump terhadap serangan oleh Houthi berlaku pada hari yang sama, 23 Julai. Seterusnya, saya akan petik kata-katanya. Biarlah kenyataan ini
menjadi satu amaran. Jika mereka melakukannya lagi, Amerika Syarikat akan meletakkan tanggungjawab ke atas Iran. Kerana Houthi adalah proksi Iran dan hukuman ketenteraan yang serius akan dikenakan ke atas Iran dan sudah tentu ke atas Houthi sendiri. Kemudian, Trump menambah satu butiran yang menarik. Dia menyatakan kekecewaan peribadi terhadap Houthi. Petikan. Mereka sangat mengecewakan saya kerana sehingga baru-baru ini mereka bertindak secara profesional dan rasional. Trump juga mengingatkan bahawa kira-kira setahun yang lalu, Amerika Syarikat telah melancarkan serangan yang sangat kuat terhadap Houthi kerana serangan mereka ke atas kapal dan menghalang pelayaran perdagangan. Prinsip utama di sini ialah tanggungjawab kolektif yang kini diperkenalkan oleh Trump. Maksudnya, untuk setiap serangan oleh Houthi, Iran akan dipertanggungjawabkan. Ini secara mendadak memperluaskan ruang untuk eskalasi. Kerana kini setiap pelancaran roket atau drone dari pantai Yaman secara automatik menjadi alasan untuk menyerang Tehran. Walaupun begitu, perlu diakui satu lagi perkara penting mengenai ancaman daripada Presiden Amerika. Donald Trump mengancam Iran untuk memusnahkan satu jambatan atau satu stesen janakuasa sebagai tindak balas terhadap setiap serangan Iran ke atas kapal-kapal di Selat Hormuz. Tetapi untuk konteks, di Iran, terdapat ratusan jambatan. Jadi ia bukanlah satu hujah yang begitu menakutkan. Dan mengikut logik ini, peperangan boleh berlarutan selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, Iran akan menyerang kapal-kapal dan Amerika Syarikat akan menyerang satu jambatan untuk setiap kapal. Namun begitu, untuk serangan pertama oleh Houthi, Iran sudah pun memberikan respons. Tentera Amerika lewat malam Khamis, awal pagi Jumaat dan kemudian pada malam menjelang Sabtu telah melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas Iran. Menurut laporan media rasmi Iran, dalam 2 malam terakhir, Pulau Qasem di Selat Hormuz telah menjadi sasaran serangan peluru berpandu. Ini adalah titik utama di mana Iran mengawal laluan kapal. Agensi Kerajaan Iran, IRIP, melaporkan bahawa 4 orang terbunuh dan 5 lagi cedera dalam serangan peluru berpandu Amerika di Bandar Ahvaz. Komando Pusat Amerika Syarikat melaporkan bahawa mereka telah menyelesaikan operasi pada 12 dan 13 September. Setiap malam berturut-turut, serangan dilakukan ke atas sasaran Iran dan, tujuan rasmi dinyatakan sebagai memastikan kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz. Dan di sini, muncul satu lagi butiran baru dalam taktik Amerika. Kerana untuk melancarkan serangan ke atas Iran, Amerika Syarikat mula menggunakan pengebom B-1. Maksudnya, sebelum ini selama 1,5 minggu, mereka tidak melakukannya. Iran membalas mengikut corak yang sudah biasa mereka gunakan. Khususnya serangan ke atas negara-negara Arab jiran di mana pangkalan tentera Amerika ditempatkan. Kementerian Pertahanan Kuwait melaporkan tentang serangan berulang kali oleh drone Iran di utara negara itu. Dan Jordan serta Kuwait juga menyatakan bahawa orang Iran turut menyerang mereka dengan peluru berpandu dan drone dengan cara yang sama. Britain dalam situasi ini telah mengesyorkan kepada warganya supaya mengelakkan semua perjalanan ke Kuwait dan Bahrain kecuali yang benar-benar perlu. Pendirian Tehran pada peringkat ini telah disuarakan oleh Mohsen Rizai. Beliau adalah penasihat ketenteraan kanan kepada pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Beliau menyatakan bahawa serangan ke atas infrastruktur Iran akan menerima tindak balas yang tegas dan semakin meningkat. Pendek kata, lingkaran eskalasi terus berputar di sini. Namun nampaknya, Donald Trump masih sedang merancang sesuatu yang lebih besar. Dalam temu bual dengan penerbitan Axios, Presiden Amerika Syarikat menyatakan bahawa beliau sedang mempertimbangkan serangan besar-besaran ke atas Iran dan beliau hampir membuat keputusan sedemikian. Tentang Israel, beliau berkata begini, "Orang Israel akan menyertai dalam masa 2 minit jika saya meminta mereka." Tetapi beliau segera menambah bahawa kita tidak memerlukan sesiapa pun untuk melancarkan operasi baru. Maksudnya, Presiden Amerika secara terbuka memberitahu bahawa keputusan untuk melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran terhadap Iran hampir dimuktamadkan. Dan jika mahu, beliau boleh melibatkan Israel dalam operasi itu. Tetapi, kononnya, beliau boleh mengendalikannya tanpa bantuan Israel. Pada masa yang sama, tentangan dalam Amerika Syarikat semakin meningkat. Dewan Perwakilan telah mengundi untuk menamatkan perang Trump di Iran tanpa kelulusan Kongres. Tetapi sebenarnya, tidak lama kemudian, Senat Kongres membatalkan keputusan Dewan Perwakilan itu. Secara formal, resolusi-resolusi ini tidak mempunyai kuasa undang-undang. Namun, pengundian itu menyerlahkan rasa tidak puas hati yang semakin meningkat terhadap perang ini.
bahkan di kalangan sebahagian ahli Republikan. Dan sekarang, berita besar kedua dari Timur Tengah yang telah menimbulkan satu lagi skandal. Perjanjian nuklear Amerika Syarikat dengan Arab Saudi telah membuat semua orang berasa gelisah. Pada hari Rabu 22 Julai, Menteri Tenaga Amerika Syarikat Chris Wright dan Menteri Tenaga Arab Saudi Putera Abdul Aziz bin Salman telah menandatangani perjanjian kerjasama nuklear awam. Sebenarnya, intinya ialah syarikat Amerika seperti Westinghouse dan syarikat-syarikat lain dari Amerika Syarikat akan mendapat kontrak untuk membina 2 reaktor nuklear di wilayah Arab Saudi. Dan sebenarnya, ini hanyalah permulaan. Maksudnya, 2 reaktor itu hanyalah permulaan. Tetapi skandal tercetus kerana menurut laporan media Amerika, perjanjian ini membuka pintu kepada kerajaan Arab Saudi untuk memperkayakan bahan api nuklear mereka sendiri dalam masa 2 tahun. Dalam perjanjian itu, terdapat kajian teknikal dan ekonomi selama 2 tahun khusus untuk bahagian yang berkaitan dengan pengayaan uranium. Kongres diberikan 90 hari sesi untuk meneliti perjanjian itu sebelum ia berkuat kuasa. Dan inilah cara Donald Trump memberi reaksi terhadap semua kritikan itu. Dan inilah kata-katanya. Petikan. Perjanjian nuklear awam. Tiada sebarang pengayaan bahan akan berlaku. Perjanjian yang dimeterai antara Kementerian Tenaga Amerika Syarikat dan Arab Saudi yang hanya berkaitan dengan penggunaan bukan ketenteraan seperti yang sudah ada di Iran, Emiria Arab Bersatu dan negara-negara lain akan diluluskan, tetapi sepenuhnya bergantung kepada penyertaan Arab Saudi dalam perjanjian Abraham yang sangat dihormati dan berjaya. Amerika Syarikat tidak menentang kemudahan nuklear awam yang tidak menjalankan pengayaan. Setiausaha Akhbar Rumah Putih, Karoline Leavitt, mengesahkan syarat ini untuk memeterai perjanjian nuklear. Dan berikut adalah petikan beliau. Ya, perjanjian dengan Arab Saudi ini, perjanjian tenaga ini, bergantung kepada syarat ini. Setakat yang berkaitan dengan Presiden. Kami akan meneruskan rundingan dengan rakan kongsi Saudi untuk memuktamadkan perjanjian itu dan diharapkan tidak lama lagi melihat mereka menyertai perjanjian Abraham. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membuat kenyataan hanya sejam selepas kenyataan Trump. Dia mengaitkannya dengan peperangan Iran dan menyatakan bahawa perang bersama yang dimulakan oleh Israel dan Amerika Syarikat terhadap Tehran telah mewujudkan peluang untuk memperluaskan keamanan di Timur Tengah. Seterusnya adalah petikan katanya. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Trump, penyertaan Arab Saudi dalam perjanjian Abraham akan menjadi lonjakan bersejarah ke hadapan untuk keamanan di Timur Tengah. Keamanan melalui kekuatan. Namun, kritikan terhadap perjanjian ini kedengaran di Amerika Syarikat dan juga di Israel. Dan kritikannya agak serius. Senator Chris Murphy menulis, perjanjian ini akan mencetuskan perlumbaan nuklear di rantau ini, sekaligus mengurangkan lagi insentif Iran untuk mengehadkan program nuklear mereka sendiri. Pakar-pakar menegaskan bahawa tuntutan berterusan Arab Saudi untuk pengayaan di Arab Saudi adalah punca utama mengapa rundingan terdahulu dan pentadbiran Amerika Syarikat sebelum ini terhenti satu demi satu. Namun mereka tetap tidak membenarkan pengayaan uranium itu. Sekarang pula, Donald Trump menegaskan bahawa pengayaan tidak akan berlaku. Namun, jika berdasarkan dokumen, pengayaan uranium di Arab Saudi tidak akan berlaku selagi beliau masih menjadi presiden. Maksudnya, selama 2 tahun lagi. Dan selepas itu, pihak Saudi akan mendapat peluang tersebut di bawah presiden yang seterusnya. Sebenarnya Presiden Amerika Donald Trump memang suka membuat helah seperti ini terhadap presiden yang seterusnya. Saya ingin mengingatkan bahawa selepas penggal pertamanya, di penghujung penggal pertama sebagai presiden, Donald Trump telah menandatangani perintah untuk mengundurkan tentera Amerika dari Afghanistan. Dan kemudian, Joe Biden terpaksa menyelesaikan semua itu. Selepas itu, Donald Trump datang dan berkata, lihatlah bagaimana Joe Biden menarik keluar tentera Amerika dari Afghanistan dengan memalukan. Walaupun proses ini sebenarnya dimulakan oleh Donald Trump sendiri. Dan logik percanggahan di sini sangat jelas. Amerika Syarikat berperang dengan Iran, antaranya supaya Tehran menghentikan pengayaan uranium sekurang-kurangnya selama 2 dekad dan membenarkan pemeriksa masuk ke mana-mana sahaja. Dan pada masa yang sama,
Amerika Syarikat membuka pintu kepada pengayaan uranium untuk sekutunya Arab Saudi. Ada satu lagi masalah yang menjadikan keseluruhan situasi ini sangat rapuh. Oleh itu, segalanya di sini masih belum pasti. Ibaratnya, semuanya masih samar-samar. Pihak Saudi telah dengan jelas menyatakan bahawa mereka tidak akan menormalkan hubungan dengan Israel selagi belum ada jalan yang jelas ke arah pembentukan negara Palestin. Dan Perdana Menteri Israel, Netanyahu, juga dengan jelas menyatakan bahawa tidak akan ada sebarang jalan ke arah pembentukan negara Palestin. Apa yang boleh disimpulkan daripada semua ini? Pertama, perang di Timur Tengah telah berkembang dari segi geografi. Jika sebelum ini medan utama adalah Selat Hormuz, kini Laut Merah pula kini turut menjadi medan baharu. Dan ini sudah menjadi ancaman kepada 2.5 juta tong minyak Saudi setiap hari. Ditambah lagi dengan seluruh laluan melalui terusan Suez. Kedua, Donald Trump telah memperkenalkan prinsip di mana Iran bertanggungjawab atas tindakan puak Houthi. Ini bermakna sebarang serangan baru di Laut Merah secara automatik memberi alasan untuk serangan besar-besaran sebagai tindak balas. Ketiga, dan bagi kita mungkin yang paling sensitif ialah harga minyak melebihi $100 setong. Ini adalah sokongan keuangan langsung kepada Rusia. Maksudnya, setiap dolar kenaikan harga setong minyak akibat perang di Timur Tengah adalah wang tambahan ke dalam bajet Rusia yang kemudiannya menyerang bandar-bandar Ukraine. Jadi, walaupun nampaknya barisan hadapan ini jauh dari kita, ia tetap memberi kesan secara langsung kepada perang kita. Melalui harga minyak dan juga melalui kekurangan pertahanan udara kerana di sana sekarang peluru berpandu Patriot sedang digunakan habis. Dan lagi, semakin lama Timur Tengah bergolak, semakin menguntungkan bagi Moskow. Jadi, marilah kita berharap perang ini cepat berakhir. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, saya ingin ingatkan anda boleh lakukannya dengan sebarang sumbangan melalui pautan dan maklumat yang terdapat dalam keterangan video ini. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Jumpa lagi.